Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Adam Jamaluddin. InsyaAllah pada malam ini saya nak buat tutorial yang ringkas, simple. Macam mana kita nak set up card flow. Especially card flow, macam mana kita nak set up bila kita ada produk tapi kita nak dia ada pilihan macam ni. Boleh pilih sini, boleh pilih sini, boleh pilih sini, boleh pilih sini. Dia ada card macam ni lah. So kalau contoh kita ada package A, B, C, D. Ini bukan internet saya slow. Ini website ni yang slow. File dia besar sangat. Okay, contohlah macam ni, kita ada beberapa package A, B, C ataupun package 3, 2 ni. So dia boleh terus check out, terus single page check out, terus dekat laman yang sama ataupun page yang sama, boleh check out terus. Okay, boleh pilih check out kat sini, isi nama, maklumat semua ni, kemudian boleh terus lakukan pembayaran. Okay, baik. Jadi kita akan pertama terus pergi kepada web yang kita nak buat. Okay, pastikan anda ada card flow dan pastikan anda ada card flow yang pro lah. Hanya card flow yang pro saja boleh ada dekat sini. Okay, so kena ada card flow dan card flow pro. Jadi saya sarankan anda kalau nak dapatkan card flow pro ni, boleh dapatkan service install. Okay, ataupun boleh lakukan pembelian terus di web card flow ni. Okay, baik. First thing first, anda pergi kepada card flow, kemudian terus pergi ke bahagian funnel. Okay, ini dia punya step by step lah, jangan silap okay, card flow, pergi kepada funnel, kemudian anda klik add funnel ni, create new funnel. Okay, create new funnel kat sini. Okay, so pilih start from scratch, enter funnel name. Contoh saya sini ialah product glowing. Contohnya design your funnel. Saya nak tunjuk dia punya setting saja, macam mana kita nak munculkan lah. Tapi pada masa yang sama, saya tunjukkan dulu. Dia ada satu lagi step, iaitu kita kena buat produk. Tapi kita set up dekat sini dulu. Okay, baik. Bila kita dah set up situ, dia akan ada landing, checkout dan thank you. Untuk dia muncul dekat bahagian sini, kita hanya perlu set up dekat bahagian checkout saja. Landing ni jangan sentuh, thank you pun tak perlu sentuh. Set up dekat checkout saja. Tapi sebelum tu, dekat bahagian atas ni ada butang ni kan, open global setting ni. Saya nak tuan-tuan perhatikan dekat sini, klik open global setting ni. Okay, bukan, silap, bukan kat sini. Dia ada satu lagi butang setting, iaitu dekat bahagian sini-sini. Ni, open funnel setting. Saya nak tuan-tuan klik ni. Pastikan yang ni tick install layout ni. This layout will replace the default page template for the checkout. Saya tak pasti dia tick ke untick. This layout will replace the default page template for the checkout. Thank you step you can customize the design in the checkout. Yes, betul, tick di sini dah tick sini, klik save setting. Ni je, ni yang setting yang pertama lah. Sebab kalau macam bagi anda yang first time nak buat setup macam ni, dia saya risau anda tak perasan part ni kena tick, kena buat ni. Okay, klik open funnel setting, klik tick ni, kemudian klik save setting. Kemudian terus pergi ke bahagian checkout. Kita akan terus ni, ni step editing is disabled ni kan. Okay, saya rasa kita kena untick lah. Sekejap. Kita untick, saya rasa bukan tick, dia untick sebenarnya. Okay, kemudian kita refresh page ni. Okay, okay, kita dah refresh. Kita nak edit dekat sini, nampak ni. Sekarang dah boleh edit. Sebelum ni tak boleh kan? Okay, yang betul dia kita untick dekat sini, klik save setting, kemudian klik refresh. Pastikan edit step ni boleh klik. Once dah boleh klik, barulah kita boleh pergi ke bahagian size page kita lah. Okay, baik. Okay, so kita akan klik edit with Elementor. Kita akan gunakan Elementor sebagai kita punya ni. Okay, let's say ni kita bagi dia loading kejap. Let's say kalau anda belum ada produk, boleh letak produk lah. Okay, so kat bahagian produk ni, boleh letak produk yang anda ada. Okay, saya nak check juga dekat sini dah ada produk ataupun belum. Kalau dah ada, kita akan letak dekat bahagian sini nanti. Kalau belum ada, kita akan create fake produk dulu. Okay, ni dah ada. So saya nak, okay, ini page ni di tengah loading, kita biarkan dulu. Okay, tadi kita nampak dekat bahagian checkout tadi, dia ada tulis product not assigned. Jadi kita nak letakkan produk dekat situ dulu, supaya nanti dia boleh, kita boleh pilih package ni 1, 2, 3, 4 ni.
kita akan buat produk dekat situ nanti. Okey, baik. Internet tak berapa nak laju lah. Saya rasa internet saya slow ni. Okay, tak apa. Sekali lagi. Nampak sini produk belum assign kan? So, klik dekat butang open setting ni. Pilih produk. So, saya akan pilih produk. Package. Tadi dapat tadi package lah. Ke rawatan. Ni package. Dia ada 4 produk kan? 1, 2, 4, 5. Kita pilih 1 dulu. Add. Kita pilih tambah satu-satu. Kita add lagi package. Yang 2 pula. Add. Okay. Sebab kita nak visible kan produk ni dekat bahagian depan nanti. Sebab kalau kita tak ada produk dekat sini, dia tak keluar. Okay. So saya akan add semua yang ada dekat sini. Dan nombor 5 package extreme, klik add. Okay. Product option ni, saya nak tuan-tuan klik juga kat sini. Kita akan enable product option kat sini supaya user dia boleh pilih. Dekat enable condition ni, saya nak tuan-puan pilih let user select one product. Okay, let user select one product from all option. Hanya boleh pilih satu produk je. Okay. Kemudian enable variation. Enable variation inline supaya dia sekata sama seperti ini. Ni inline lah ni. Okay. Kalau show variation in pop up, nanti kalau orang tu tekan baru dia keluar. Kita tak nak macam tu lah. So nanti dalam awak tuan-puan buat sales page, jangan banyak bagi option kepada orang untuk tekan-tekan. So biar dia keluar terus, tak payah nak jadi pop up lah. Okay. So ni dah siap. Klik save setting. Ini saja step dia. Step pertama, kita tukarkan dekat sini, open funnel setting. Step kedua, masukkan produk. Step ketiga, kita akan edit kita punya sales page lah. Okay. Saya assume tuan-puan dah ada sales page sendiri. Contohnya ini okay. Ini contoh copywriting lah. Copywriting. Okay. Kemudian kita ada gambar. Kemudian kita ada dia punya terus kepada package lah. Okay. Package pilihan anda. Okay. Saya tak ada nak buat design kat sini. Saya just nak tunjuk lah macam mana kita nak ni. Nak letakkan produk tadi. Okay. Saya klik publish dulu. Saya nak refresh. Okay. Okay. Once sekarang ni kita nak keluarkan ini. Nak keluarkan form dekat sini. Jadi tuan-puan pergi ke bahagian kiri ni. Kat bahagian elemen ni. Type dekat sini produk. Okay. Type produk. Kemudian cari dekat produk adalah checkout sebenarnya. Checkout ni. Checkout form ni. Drag and drop sahaja. Okay. Dekat sini dia ada banyak pilihan. Model checkout, model one column. Okay. Dekat sini no product is selected kan. Okay. Saya akan nampak dekat sini dah ada. Okay. Product option ni saya nak publish dulu. Kemudian saya akan refresh lah. Tadi saya tak refresh lagi. Okay, kita cuba sekali lagi ya. Okay, kita tengok balik setting dekat sini. Ini kita dah buat. Package item kita dah ada. Product kita ada dekat product option. Kita dah enable. Kita dah enable juga dekat sini. Enable quantity ni tak perlu Okay, ni kita biarkan saja. So ada juga beberapa option lain kat sini. Order bar, check out form. Dekat check out order bar ni kalau kita ada pilihan lain dah, kita nak tawarkan produk macam kalau beli produk A, B, C ni, tiba-tiba kita beli option nak bagi produk tambahan. Contoh macam beli produk kecantikan, dapat nak tak top up produk lain. Contohnya macam eyeliner ke, macam tu lah. Okay. Check out form ni ialah kat bahagian check out tu nanti dia ada yang kita boleh isi tau. Kita boleh tukar name ni jadi nama, nombor telefon jadi nombor telefon. Ni kita lebih kepada option nak tukar bahasa lah. Okay. Dan name of phone ni tak perlu. Setting display product image dah betul. On kan supaya kita boleh tunjukkan gambar produk. Okay. Ni kita biarkan saja. Klik save setting. Okay, baik. Jom kita tengok. Okay, dekat sini tuan-puan perasan tak? Dekat sini dia punya pilihan dia jadi bentuk radio.
Okey. Jadi, tapi saya tak nak dia jadi radio. Kita nak dia jadi bentuk kad. Kad tu macam gambar ni, ada gambar ni. Okey. So pergi dekat sini, kat bahagian product option ni, show product image, klik pada yes. Okey, baru dia keluar gambar. Nampak tak? Skin ni pilih card. Dia akan jadi lebih cantik lah. Lagi kemas. So position ni terpulang lah. Kalau saya prefer your product ni, pilihan produk ni dia menjadi awal sebelum kita isi nama-nama ni. So position ni before checkout. So dia akan jadi kat bahagian atas lah. Package pilihan anda, pilih produk, barulah isi nama, kemudian barulah buat pembayaran ataupun buat COD lah. Okay, saya ulang balik. Layout ni tuan-puan pilih modern one column. Kemudian bahagian product option ni, position letakkan before checkout supaya produk keluar dahulu. Skin ni buat card supaya kita boleh ada kiri kanan macam ni, lebih lawa lah. Ataupun kalau tuan-puan nak pilih yang klasik, show product image, klik yes supaya dikeluarkan gambar ni. Kemudian klik publish dan kita akan tengok result dia macam mana nanti. Saya akan klik preview changes dan kita akan tengok sama-sama lah. Okay, ini contoh kooperatif yang panjang, ada gambar semua. Kemudian ada package pilihan your product macam ni. Okay, sekian tutorial dari saya, Adam Jamaluddin. InsyaAllah jika tutorial ini membantu, boleh tinggalkan like, boleh komen dan share video ni, ataupun anda boleh ulang video ni jika anda ada apa-apa yang tak faham lah. Ataupun kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tinggalkan komen di ruangan komen. Jumpa lagi. Assalamualaikum.